Okey, kita berada di modul 2, Excel Fundamentals for Dashboard, dan kita akan tengok topik yang kedua iaitu Sorting and Filtering Data. Okey, kita ada data last name, sales, country, quarter, date dan juga priority. Okey. Alright, so dalam data ni kita nak gunakan sort and filter di data, dan dekat sini dia ada group sort and filter. So sekarang dekat group yang pertama, bahagian yang pertama ni kita ada sort ascending dan sort descending dan juga custom sort. Dan di sebelah kanan kita ada filter, clear filter, reapply dan advanced filter. Okey, kita akan tengok bahagian yang pertama dulu iaitu sorting. Okey. Right, so katakan saya nak sort by last name. So cursor saya di bawah last name dan saya nak sort A to Z, lowest to highest ataupun A to Z. Okay, klik. So Brown hinggalah ke William kat sini. Okay, alright. So kemudian saya nak sort last name by Z to A. Okay, so daripada huruf pertama ataupun last name yang mana start daripada Z kepada A. Okay. Alright, so untuk sales pula, data number, begitu juga kalau saya sort A to Z, so kita letak juga cursor kita di sales, mana-mana data dalam sales ni, mana-mana cell dalam sales, okay, dan ataupun Z to A. Okay. Okay, so sekarang ni saya boleh juga guna quarter, so A to Z, Z to A. Right. Dan saya boleh gunakan custom sort, saya klikkan custom sort. Dekat dalam custom sort kita ada column sort on order. Okay. So dekat bahagian column ni sort by, contoh saya nak sort by last name dan sort on cell value. So dia ada cell value, cell color, font color dan conditional icon. Conditional formatting icon. Tapi saya nak gunakan cell value. Right. Dan order A to Z. Macam tu. Okay, klik OK. Dan my data has headers. So, dia takkan sort sekali dengan header. Okay, klik OK. Maka kita nampak kat situ last name, dia dah tersusun A to Z. Okay, so kita boleh multi-level sorting. Saya klik balik semula custom sort ni. Dan kita tengok dekat situ, add level. So, dia ada last name. Kita dah susun A to Z. Sekarang kita nak susun last name dengan sales. Lepas saya susun A to Z last name, dan kita akan nampak sales ya. Sales pula dia akan susun mengikut nama. Alright. Dan sales tu disusun ikut nama tu daripada largest to smallest. Largest to smallest. Saya klik OK. Okay, kita tengok Brown disusun largest to smallest. Kita tengok yang data yang ni, Smith. Okay, kita tengok dia akan susun Smith, kemudian largest to smallest. Okay, dan susun William, largest to smallest macam tu. So, dia ada multi-level sorting. Okay, satu lagi jenis sorting adalah, saya klik semula, dekat bahagian mana-mana pun tak apa sebab kita akan gunakan kotak sort ni. Dan contoh, saya nak sortkan add level. Okay, add level. Okay, tengok ya, sort by dan by dan by. So ini adalah multi level, so dia per level. Sales saya nak naikkan dia ke atas, maka saya klik pada move up. Okay, so dan by ni tadi bila saya klik dia ada di tengah-tengah, so dia ada kat bawah. So saya akan priority cell value A to Z. Okay, klik OK. Nampak tu. So ini contoh Brown, high. Okay, kita tengok Smith, low, normal, high. Okay, macam tu. Ataupun saya nak susun macam ni. Saya pergi ke sort, saya klik semua ni, delete level dan tinggalkan priority. Okay, saya nak susun normal dulu, high, kemudian low. Normal dulu, high, kemudian low. Saya nak susun, klik custom. Okay, so entries, normal, enter, high, enter, low. So, saya akan masukkan dalam list macam tu dan klik OK. Dan klik OK. So, dia akan normal,
high, kemudian low. So dia akan susun accordingly. Okay. Itu cara kalau kita nak buat custom sort. Okey, sekarang kita nak tengok filter pula, iaitu di bahagian data, sort and filter, bahagian filter yang kedua ni. Tadi kita tengok sort, sekarang kita tengok filter. Okey, so pertama sekali kita mesti letakkan cursor kita di dalam ni dan kita klik pada filter button. So dekat sini, so header dia dah ada filter button dekat situ. Okey, so sekarang ni saya boleh pergi ke bahagian country dan saya klik dan dekat sini ada kotak sort A to Z, sort by color, and then sheet view, text filter, dan di bahagian bawah ni kita ada select all. Saya uncheck select all, saya nak tengok UK sahaja, klik OK. So data ni sekarang ni dekat country hanya UK sahaja. Dia hanya extract ataupun dia akan tunjukkan display yang daripada UK saja. So cuba tengok bahagian tepi row ni dia ada color biru. Itu maksudnya data ni adalah filtered. Dia sedang di-filtered. Okay. So kemudian saya nak offkan filter ni. Saya pergi ke clear filter. Okay, sekarang saya nak filter yang cara filter yang kedua. Saya pergi ke country tadi. Sekali ni saya nak pilih uncheck select all dan check USA. Klik OK. Dan saya nak juga tengok dalam country USA ni ada tak yang quarter. So saya klik quarter filter button dan saya offkan select all dan saya pilih quarter 3. Ada tak? Klik OK. So ada. So ada 3 saja dekat sini. So saya nak clear filter. Okay. So kita akan dapat balik yang ni. Alright. So sekarang ni kita nak cuba guna advanced filter. So advanced filter saya akan tambahkan beberapa row baru. Copy header dan pastekan dekat atas ni. Okay. Okay, sekarang ni saya nak letakkan sales lebih daripada 10,000. Okay, tanpa koma, tanpa ada dollar sign. Okay, dan saya akan klik sini. Okay, dan saya offkan filter button pun boleh juga, on pun tak apa. So, tapi saya offkan dan saya klik dalam dataset ni dan saya klik advanced filter. Okay. Okay, so sekarang ni kita cuba kalau kita perhatikan. Okay, filter the list in place. So action ada dua. Filter the list in place. Jawapan dalam dataset. Kalau satu lagi adalah copy to another location. Jawapan kita copy dekat tempat lain. Okay. So saya nak guna yang first, yang mula sekali, iaitu filter the list in place. Range dia dah auto highlight sebab kita punya cursor ataupun active cell kita dalam dataset. Kriteria range adalah yang ini, yang kita copy tadi, termasuk dengan kriteria sales yang lebih 10,000 tadi. Okay. Dan klik, kita nak klik mana, kita klik OK. So jawapan dia akan ada dekat sini. Data ni sales lebih daripada 10,000. Okay, kita tengok lagi. Saya clear filter. Clear. Dan sekarang saya nak buat country adalah USA. Okay. So jadi sales 10,000 dan country adalah USA. So kita nak filter data ni dekat sini. So saya pergi advanced filter. Okay. Dan kemudian saya nak list range dekat sini. Dan criteria range tempat yang sama. Okay. Dan klik OK. So kita nampak US sales lebih daripada USA, di mana 3 salesperson ni buatlah ataupun dia yang jual sales tu, dapat sales ni. Okay. Okay. So sekarang ni saya akan clear filter dan kali ni jawapan ni tadi saya nak copy masuk di cell H48. Okay. So saya klik advanced filter dan okay, copy to another location. So copy ke mana? Saya nak copy ke H48. Sorry. H48 sini. Okay, so klik OK. So kita nampak dekat sini.
inilah data yang datang daripada sini tadi. So kita tak kacau yang data asal. So yang ini kita dah boleh buat analisis atau apa-apa yang lain. Okay. So kita tengok juga dekat sini, bila saya klik dalam ni, saya boleh pergi ke bahagian filter. Okay, perhatikan dekat sini kita ada sales, okay, dalam bentuk numbers. Okay. So, saya klik pada sales dan dekat number filters ni, kita boleh juga filter selain kita nak dapatkan filter apa kan. Dekat sini, so data-data yang exact, okay. Numbers tu dekat sini saya boleh select aja ataupun kita boleh guna number filter. So, saya nak tengok between, data between sales di antara 9,000 hingga ke 10,000 saja. Okay. So, klik OK. So, inilah datanya. Okay. So, saya klik filter sekali lagi. Cuba kita tengok date. So, kita nak filter date. Date ialah, contoh ini date ni saya nak ambil 2024 Januari sahaja. Tengok, Januari sahaja. So, 2023, 2022 dan 2021 pun saya tak mahu. So, klik OK. Maka kita nampak data untuk Januari bagi date bagi 2000 tahun 2024. Okay. So, clear filter. Alright.